Baru-baru tadi saya terbacalah satu berita daripada Malaysia Kini yang bertajuk DAP Melaka akan umum keluar kerajaan negeri. Dalam perengan kedua berita itu menyatakan bahawa tindakan tersebut diambil sebagai protes terhadap pindaan perlembagaan negeri yang dicadangkan bagi memperkenalkan adun lantikan. Kononnya mahu jadi pejuang demokrasi lah. Tetapi saya nak tunjuk pula satu berita lain kepada DAP ini Sinar Halian melaporkan berita bertajuk 5 adun lantikan Pahang angkat sumpah. Dalam laporan itu dinyatakan bahawa pengerusi Parti Amanah Negara Pahang iaitu Muhammad Fazli Muhammad Lamli dan juga Timbalan Ketua Parti Keadilan Rakyat Pahang iaitu Liza Jamin turut mengangkat sumpah sebagai adun lantikan. Bukan itu sahaja laporan tersebut juga menyatakan bahawa unsur berkaitan mendapat sokongan 7 adun lain termasuk 3 adun daripada DAP ini. Jadi timbul pula persoalan mengapa dahulu menyokong pelantikan adun lantikan tetapi sekarang membantah cadangan yang sama.